Ngam-ngam 1 minit lagi. Boleh kita start ke? Boleh start dah? Boleh. Jadi insyaAllah bismillahirrahmanirrahim. Yang pertamanya saya nak test suara dulu. Sama ada secara fizikal dekat surau ataupun dekat dalam live TikTok. Boleh dengar suara saya dengan baik tak? Boleh ha? Ni boleh ha? Kat ni boleh ha? Suara saya macam komando. Kalau tok-tok tak dengar bagi tahu. Oh dengar ha, nampak. Kami seronok lah boleh cakap utara. Kami duduk kat Damansara tak boleh cakap. Ha, dia pun tak faham. Ha, duduk sini boleh lah ni seronok sikit. Ha, puas lah. Hilang rasa kahak-kahak kali. Tak adalah gurau. Okey, Alhamdulillah semua Alhamdulillah. Jadi insyaAllah pagi ni kita akan mulakan kuliah duha kita. Tajuk hari ini adalah berkenaan dengan pintu ataupun anak-anak pintu, anak kunci ke syurga. Tapi satu fasa yang boleh saya bawakan, kita nak bawa kepada satu perbincangan yang sedikit lain daripada perkara yang kita biasa bincangkan. Tapi sebelum ni ibu-ibu, boleh saya panggil ibu-ibu tak? Boleh. Ke nak panggil kakak? Ibu. Oh, ya ke nampak tua? Macam muda lagi je ni. Oh tu dah. Saya datang sini saja nak gosip dengan apa. Datang tadi kan. Saya ingat saya dah paling gangster dah. Kereta saya kan bersayap-sayap. Tiba-tiba ibu-ibu kita datang kuliah duha naik motor dorang tau. Sikit lagi nak rempit dengan saya. Nasib baik. Nasib baik jumpa juga dekat depan tangga ni. Jadi insya-Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita buka dulu ibu. Kelas kita pagi ni dengan Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzubillahi samii'al 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala tu sangat baik. Tandanya apa ibu-ibu? Tandanya adalah walaupun kita ni tak banyak pun amal dalam hidup kita. Kita ni tak banyak pun daripada kita celak mata pagi tadi. Rasa macam tak ingat Allah Ta'ala tu tak banyak sangat pun. Tapi Allah Ta'ala masih sayang kat kita. Panggil kita duduk sama-sama dekat dalam satu majlis ilmu yang Allah Ta'ala sebutkan sebagai nak kata taman-taman syurga. Sebenarnya ibu-ibu tak payah ambil kunci dah. Tak payah duk cari kunci dah. Kunci dah ada dekat dalam dah pun. Dah ada dekat dalam satu majlis ilmu yang kita sebutkan juga sebagai satu majlis yang insya-Allah doanya diangkat. InsyaAllah pahalanya terpadam. Dan insya-Allah juga majlis ilmu yang bermanfaat ini adalah satu majlis di mana malaikat memayungi majlis ini dengan sayap-sayapnya. Dan juga Allah Ta'ala rahmati kita sepanjang waktu. Jadi kalau anda kata ibu-ibu ada doa-doa yang ibu nak panjatkan, kata pengarang kitab Syekh Abdul Samad Al-Fadhim Bani, pengarang kitab Hidayatus Salikin, salah satu daripada kitab tasawuf, menyebutkan kalau anda kata nak doa banyak-banyak dekat dalam majlis ilmu, yang ilmu tu kita syarahkan tentang ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau syarahkan tentang emas turun hari ni, dia manfaat juga, tapi manfaat lebih pada dunia sikit . Tapi kalau kita syarahkan satu ilmu, nak tahu ilmu itu bermanfaat ke tidak, ilmu itu adalah ilmu yang bila kita belajar, kita tambah ingat pada Allah Ta'ala. Ilmu itu bila kita belajar, kita tambah takut pada Allah Ta'ala. Bukan takut nak mati, bukan. Tapi kita takut, tapi rasa takut tu membuatkan kita makin nak dekat dengan Allah Ta'ala. Lepas tu dan cuma saya nak sebutkan jugalah, walaupun saya ni orang Baling, tapi saya tak lorak Baling, boleh ke no? Sebab orang-orang kat sini ramai orang KL juga. Saya buat live kat TikTok, kita pelengah sikit masing-masing. Terpelengah tu macam blur-blur katak gitu lah. Kalau belah-belah kami Baling tu. Ada orang Baling kat sini? Tak ada? Semua SP Semua SP? Semua orang SP ni. Jadi itulah nak sebut bagi. Okey, jadi ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak sebutkan dekat sini ibu-ibu, anak kunci syurga. Sekarang ni kita nak bincangkan juga syurga mana yang kita nak pergi. Kalau saya tanya ibu-ibu, agak-agak ibu nak pergi syurga mana? Syurga Firdaus. Sebab apa syurga Firdaus? Layak ke? InsyaAllah layak. Kita doa ramai-ramai. Semoga setiap antara kita sampai ke syurga Firdaus. Amin. Selain syurga Firdaus, nak masuk syurga mana lagi? Syurga ada berapa? Kami tak tahu Ustazah. Kami nak aim yang paling tinggi tu, syurga Firdaus tu yang kami nak pergi situ tu. Tapi ibu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kata guru kami, kata guru saya, sebenarnya syurga tu kita dapat nikmati dekat dunia.
Dan kita kena tahu juga ibu, kalau kita boleh bulatkan perkataan syurga dekat situ, syurga ni adalah nikmat yang Allah Ta'ala bagi yang paling tinggi. Kalau orang tu Allah Ta'ala sayang, dia akan boh kat syurga. Persoalannya sekarang saya sangat suka kalam daripada Ustazah tadi, layak ke kita? Layak ke kita? Perkara tu adalah perkara yang mesti tidak dapat tidak kita kena pasakkan dalam diri kita. Layak ke aku jengah ataupun duduk dalam syurga-Mu ya Allah? Perkara tu adalah perkara yang kita wajib tanya pada diri kita. Cuma persoalannya kat sini, macam mana kita nak melayakkan diri kita? Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, nak layak masuk syurga, kita kena dapat satu perkara. Dan itu yang kita nak bincangkan pada pagi ni. Benda apa yang kita nak dapat adalah mardatillah, ataupun dalam bahasa Melayunya, nak juga cakap bahasa Arab Ustazah ni pun, keredaan Allah. Kita kena dapat redha Allah ibu. Kalau andai kata kita buat apa-apa dekat dalam hidup kita, kita tak dapat Allah Ta'ala punya redha, jangan harap kita nak intai-intai syurga Allah Ta'ala. Jangan harap kita boleh bau-bau syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab mardatillah itu, redha Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah benda yang sangat mahal. Allah Taala hanya akan bagi pada hati kekasih-kekasih hamba-hamba yang dia sayang. Dan Allah Taala akan letakkan juga orang-orang yang dapat redha Allah Taala ni pada syurganya yang kita nak pergi tu. Maka dekat sini ibu-ibu, kita nak syarahkan juga berkenaan dengan apa tanda kalau andai kata Allah Ta'ala redha pada kita. Yang ni kita boleh pakat-pakat catat supaya pakat-pakat beringat. Tanda yang pertama, tanda Allah Ta'ala redha pada kita adalah kita mudah nak buat baik. Cuba cek dalam 24 jam. Kalau tak nak cek jauh-jauh sekalipun, cek had semalam. Semalam ke kemarin ke, tengok jadual hidup kita daripada kita celak mata sampai kita tutup mata. Adakah kita ni lebih mudah buat perkara-perkara yang Allah Ta'ala redha, ataupun kita banyak buat perkara yang kita yang seronok? Tanya balik pada diri kita. Kita bercakap ni Allah Ta'ala suka ke tidak? Kita buat sentuh orang, cubit orang, tampak orang, ataupun kita cuit-cuit orang, Allah Ta'ala redha ke tidak? Kita masak, kita jamu orang makan, belum tentu lagi perbuatan baik yang kita buat tu Allah Ta'ala redha. Sebab apa? Nak tengok tanda lagi macam mana menunjukkan. Yang pertama tadi kita dah tahu dah, kita akan mudah buat baik. Kalau andai kata kita mudah buat baik ibu-ibu, maka insya-Allah itu adalah antara tanda Allah Ta'ala dah redha pada kita. Tapi jangan pula, Ustazah, kami buat kuliah duha Ustazah kan ramai yang tak datang. Ni tanda-tanda Allah Ta'ala tak redha kat demo lagi. Janganlah gitu. Kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan ada perkara-perkara yang boleh menjemput demo duduk orang kita. Boleh Tanda yang kedua ibu-ibu dirahmati Allah Ta'ala sekalian adalah kita rasa dosa tu berat sangat-sangat. Ibu-ibu yang lebih senior daripada saya, yang lebih hidup lama daripada saya, yang makan garam lagi banyak daripada saya ni. Sebab tu saya tak ada darah tinggi, sebab saya kurang makan garam. Tak adalah gurau. So mana kata dekat sini, mana kata yang banyak pengalaman daripada saya ni, mesti ibu-ibu dah banyak melalui kancah-kancah kehidupan, betul? Dan bila dah melalui banyak kancah kehidupan, tidak dapat tidak kita sedar satu perkara. Dosa tu seronok tak ibu? Tak seronok. Kenapa tak seronok ibu? Sebab bila mana Allah Ta'ala turunkan kita dekat sini ibu-ibu, Allah Ta'ala bila kita turun dekat dunia, Allah Ta'ala letak sesuatu pada diri kita. Nama dia adalah fitrah. Fitrah yang Allah Ta'ala letak pada diri kita ni, bila kita buat apa-apa kemaksiatan ataupun apa-apa perkara yang Allah Ta'ala tak redha, apa yang berlaku adalah kita akan rasa resah. Kita akan mudah rasa gelisah. Sebab itulah ibu-ibu, bila mana kita nak sebut lagi, andai kata kita buat maksiat dan kita belum taubat, hati kita tenang ke tidak? Tak tenang. Kenapa tak tenang? Sebab dosa itu sifatnya menyakitkan jiwa. Dosa itu sifatnya memberatkan jiwa. Dosa itu sifatnya adalah dia akan membuatkan kita ni rasa serba tak tenang. Maka sebab itulah ibu-ibu, kalau pada umur yang kita macam gini, kita duduk menung-menung, kenapalah hati aku ni tak tenang-tenang. Kenapa kita kena cakna pasal tenang? Sebab tanda syurga tu ketenangan. Tanda syurga kita dapat kalau andai kata kita ni adalah ahli syurga. Kata seorang ada dalam satu hadis Nabi, baru ni saya dah ngaji ulum hadis, diceritakan kalau andai kata seseorang itu benar-benar ahli syurga, Allah Ta'ala akan perjalankan dia seperti mana perjalanan ahli syurga. Dan perjalanan ahli syurga tu mustahil ada keresahan dalam hati kita.
Tapi kalau andai kata keresahan tu ada dekat dalam hati kita, cek balik dosa mana yang aku belum taubat pada Allah Ta'ala lagi. Tang mana, celah-celah mana yang aku belum korek-korek lagi, yang masih dekat celah-celah tu, maksiat-maksiat yang belum kita kaih keluar lagi. Cek semula. Sebab kalau andai kata tanda Allah Ta'ala redha pada kita, Allah Ta'ala akan nak kata beratkan, buat kita rasa berat dengan dosa-dosa dan kita tak akan dekati dosa. Sebab itulah kakak-kakak, ibu-ibu dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bila sampai ada orang ajak kita mengumpat sebagai contoh, kita akan cepat-cepat larikan diri. Tapi kalau andai kata orang tu duk siram-siram pokok, tak ada cerita baru ke hari ni? Itu makna kata kita ni lazat dengan dosa. Allah Ta'ala tak redha lagi pada kita. Berhati-hati kalau andai kata kita duduk dekat posisi tu. Boleh faham Kalau saya cakap laju sangat, ibu tegur tau. Ustazah, laju sangat Ustazah. Gitu. Kami ni biasa duduk kat kampung laju cakap. Setakat ni boleh follow lagi lah. Okey lagi? Jadi insya-Allah. Okey, sambung. Tanda yang ketiga, ibu dirahmati Allah Ta'ala sekalian, adalah diberi kefahaman dalam agama. Ada orang ibu-ibu datang masjid, datang surau, pergi kuliah, keluar kuliah, macam-macam majlis dia masuk. Tapi perhatikan ataupun tidak, kita tanya dia, belajar apa tadi? Entahlah, pandai gelak-gelak dengan ustazah dia. Itu pun jam juga kepala otak kita. Kita tak tahu apa benda yang kita belajar dalam kelas. Itu adalah tanda kamu tak faham apa yang kamu belajar. Sedangkan tanda Allah Ta'ala redha dengan majlis yang kita duduk, kalau andai kata betul-betul Allah Ta'ala redha, orang tanya belajar benda tadi, kita boleh jawab. Kita boleh jawab apa yang kita belajar tadi. Sebab apa? Sebab kalau andai kata seseorang itu betul-betul Allah Ta'ala redha pada dia, Allah Ta'ala akan bagi dia kefahaman dalam agama. Dia akan faham, bukan sekadar tahu. Tahu dengan faham perkara yang berbeza ke sama? Beza. Kena catat juga pada buku masing-masing. Yang pertama, tahu. Sebagai contoh, kita tahu tak Allah Ta'ala tu Tuhan? Tahu ke tak? Setiap antara kita tahu Allah Ta'ala tu Tuhan. Tapi kenapa kita masih lalai lagi? Kenapa kita masih bermaksiat lagi? Sebab kita tak faham Allah Ta'ala itu Tuhan dan kita adalah hamba. Itulah bezanya, kefahaman akan membuahkan ihsan, sedangkan tahu akan membuahkan keegoan. Saya ulang lagi sekali, faham akan membuahkan ihsan. Ihsan tu apa? Ihsan tu rasa tunduk hati pada Allah Ta'ala. Tapi kalau sekadar tahu, dia akan membuahkan keegoan. Sebab itulah ibu, tak pelik bila kita jumpa orang ni cerdik pandai. Pandai bab Quran, pandai bab hadis, pandai bercakap, tapi akhlaknya sombong nak mampu. Penatlah nak handle demo-demo ni. Kadang-kadang kita ni datang, saya minta maaf sebut tapi saya nak tegur juga segelintir akhlak. Duat ni adalah jamak bagi da'i. Da'i ni adalah pendakwah-pendakwah. Sebab saya dulu, saya memang duduk di kalangan pendakwah-pendakwah yang selebriti. Kadang-kadang tu minta maaf sebut, akhlaknya teruk sikit. Akhlaknya tak mencerminkan akhlak Nabi Muhammad SAW. Sehingga kan anak-anak kecil dibenci, ibu-ibu yang dah berumur tak nak pandang. Saya satu kisah yang mungkin boleh saya kongsi pada ibu-ibu. Saya ada seorang anak murid saya dekat Selangor. Anak murid saya ni dia OKU sikit. Umurnya dah lanjut usia dah. Dia OKU, jadi dia bercakap tu tak jelas sikit ibu. Bila dia datang je majlis-majlis, majoriti orang tak nak layan ke dia? Tak nak layan. Saya ni sedih lah hati saya. So bila kita kat depan, kita nampak anak murid kita kat belakang tu yang orang tak boleh layan, ingat kita tak terluka ke? Terluka tau. Kita kecil hati bila orang tak layan murid-murid kita walaupun murid kita serba kekurangan. Dan itu adalah akhlak yang tak baik di kalangan ahli ilmu. Itulah tanda orang yang tahu tapi tidak faham. Sama juga bila andai kata ada di antara kita minta maaf sebut. Bila kita duduk, pernah satu perkara yang saya tegur. Saya ada seorang anak murid saya ni, dia memang pandai. Kalau dia catat kat buku ni ibu-ibu, kalau kita dobit kitab ni, penuh kitab ni, penuh dia catat. Memang dia bagus. Hafal Quran pun dia adalah antara yang cepat. Pernah sekali diikut saya pergi kuliah. Maka apa yang dia buat adalah, waktu tu kuliah tu saya dekat kat area Kelang, tak silap saya. Kuliah tu Kelang ke Shah Alam, lebih kurang macam tu lah.
makcik-makcik dekat sana ni jenis yang biasalah, makcik-makcik datang bawa kangkung kat saya, rambutan, jenis yang makcik-makcik kampung, betul-betul kampung. SP ni kira bandar juga. Belah-belah sana tu memang ceruk-ceruk. Oh baru ni dia makan apa? Baru kait moktan kat pokok, baru kait bagi. Maka anak murid saya seorang ni, dia pandang ni makcik-makcik ni dengan pandangan yang dia sangat-sangat tak berkenan. Kenapa dia tak berkenan? Sebab dia kan orang bandar, ini orang kampung. Maka apa yang saya buat, immediately waktu tu juga saya kata tukar muka atau pergi balik. Tukar cara kamu layan orang ataupun pergi balik. Kenapa saya tegur? Sebab kalau ibu-ibu nak tahu, ni kelas pertama ibu-ibu dengan saya. Baru nak berkenalan. Ustazah pula cakap laju macam nak rap. Gitu. Tapi kalau ibu-ibu nak tahu, saya murid-murid saya dekat tempat-tempat lain memang semua berumur. Memang semua dah berumur dah. Murid saya paling senior umur 89 dekat Pengerang Johor. Dan range umur majoriti 70, 60, 80 tu biasalah murid-murid saya. Tapi saya panggil sebagai sahabat-sahabat saya lah, keluarga-keluarga saya. Tapi itulah, saya memang jenis orang, kalau anda kata perkara tu tak betul, dia memang direct kena tegur. Kalau kamu tak nak jadi tak nak berubah jadi baik, jangan ikut saya. Sebab saya kalau kamu tak betul, saya akan tegur juga. Benda tak betul adalah tak betul. Kenapa tekankan perkara ni ibu-ibu? Sebab saya nak tekankan juga berkenaan tak guna kalau anda kata kita masuk kelas, tapi akhlak kita langsung tidak berubah, tak menandakan kita hanya tahu bab agama tapi tak faham agama. Kenapa? Sebab orang yang faham agama, dia akan membuahkan apa kita sebut tadi? Ihsan. Ihsan tu apa? Ihsan tu bulatkan perkataan ihsan, dobitkan, catatkan dekat situ, rasa dipandang Tuhan. Kita akan rasa dipandang Tuhan. Kalau andai kata kamu tengah rasa dipandang oleh Tuhan, takkan kamu nak sombong dengan orang-orang lain. Takkan kita ni nak rasa kita lebih baik daripada orang lain. Takkan berlaku. Sama juga ibu-ibu, pernah sekali tu kalau boleh saya bercerita, kongsi cerita. Saya ada masuk dalam satu kursus. Kursus ni adalah persediaan sebelum kita ni counselling kan sahabat-sahabat kita yang kita rate. Rate ni ambush. Ambush bahasa Melayu apa tau? Ambush apa bahasa Melayu? Apa dia? Tekanan? Gempur. Gempur kot noh. Serang hendak. Masya Allah. Betul ke Ustazah ni? saya seram ni. Tadi sembang kata Ustazah entah-entah preset ni. Tak ada lagu ram. Betul, serang hendak serbuan. So mana kata dekat sini bila kita pergi waktu tu bila kita kan ada kawan-kawan kita yang kita serbu daripada kelab malam tu. Kemudian diorang akan ada sesi kaunseling dengan kita. Kalau saya banyak jaga kelab-kelab malam area Selangor lah, dekat Shah Alam. Seksyen 7 tu memang kawasan-kawasan yang selalu saya tolong rate. Sebab saya pesi under Puak Kuasa Jais lah. Cuma nak bagi tahu ni ibu-ibu, waktu dalam majlis tu adalah bila kita di kalangan pesi ni, majoriti semua ustazah, majoriti semua ustaz. Maka diorang sebut kan kat saya, dia kata kan, alah relax dah ustazah, dia panggil saya. Sebab waktu tu saya antara yang muda, yang lain semua dah senior. Diorang kata diorang tu memang tak ada harapan dah ustazah. Kuku pun colour biru, rambut pun colour oren waktu tu. Maka saya pun sebut satu perkara. Saya cakap dekat ustazah-ustazah ni, saya kata kita ni ustazah, kita duduk dekat dalam satu wakil ni, dekat dalam satu kumpulan ni, kesemua antara kita adalah ustazah-ustazah, ustaz-ustaz, tapi tidak langsung menjamin kemuliaan diri kita. Kenapa? Sebab da'i bukan mulia, tudung labuh bukan mulia, pudah bukan mulia. Nak sebutkan dekat sini, mulia tu hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Macam mana makrifat kita sekalipun ibu-ibu, kita tetap akan berjalan dalam kehambaan. Dan seorang hamba akan sentiasa merasakan kefakiran. Sebab itulah ibu-ibu, bila kita duduk walaupun dengan orang yang buat dosa, jangan pernah rasa diri kita mulia. Kalau kita rasa diri kita mulia, makna kata tak selesai lagi hati kita. Takut nanti bila Allah Ta'ala panggil balik, kita balik dalam keadaan hati yang penuh karat nak jawab apa depan Allah Ta'ala. Itu adalah persoalan yang sangat-sangat penting dan sangat-sangat kita kena highlightkan dalam hidup kita. Aku kena back in our mind, kena letak dalam fikiran kita, aku nak jawab apa dengan Allah Ta'ala kalau andai kata aku ni ada rasa mulia sikit berbanding manusia lain. Sedangkan Allah Ta'ala dah tegur lah baginda Nabi dalam satu surah apa yang Allah Ta'ala tegur Nabi waktu Nabi palingkan muka daripada seorang Yahudi. Cerita ke? Surah apa? Saya bagi hint daripada huruf A.
Abasa, very good. Bagus ibu-ibu kat sini. Inilah namanya Sungai Petani. Jadi nak sebut bagi ibu-ibu, nama surah tu adalah surah Abasa. Surah Abasa ni Allah Ta'ala tegur ataupun Allah Ta'ala ajar kita satu perkara, bila kita berhadapan dengan manusia, jangan berwajah masam. Sebab itulah kalau muka kita ada subtitle, muka kita jenis yang kalau kita tak suka ke orang tu senang nampak. Tu pakailah bodah. Gilah pakai mask ke pakai apa ke. Okey, mana kata kena pandai adjust muka kita supaya orang tak rasa macam kita ni, orang nak kata tak rasa macam kita ni benci orang dan sebagainya. Boleh faham Itulah perkara tanda yang ketiga ibu, diberi kefahaman dalam agama. Tanda yang keempat, tanda Allah Ta'ala redha pada kita adalah kita tenang dengan ujian. Kita tenang dengan ujian. Okay, saya sebutkan balik nombor 1 sampai nombor 4. Kok-kok ada yang tertinggal nota boleh catatkan terus. Nombor 1 tadi, mudah kita nak buat baik. Yang kedua, dosa kita terasa berat. Yang ketiga, diberi kefahaman pada agama. Dan saya tertinggal satu benda lagi. Kalau andai kata kita nak doa salli ala sayyidina Muhammad, nak dapat kefahaman dalam agama, ada satu doa ni ibu. Tapi saya rasa ibu selalu baca kot Allahumma faqihu fiddin wa 'allimna fi ta'wil. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimna fi ta'wil. Itu adalah doa yang baginda Nabi SAW bacakan kepada salah seorang kanak-kanak, sehingga kan kanak-kanak itu bila dia meningkat dewasa, dia jadi seseorang yang merawikan hadis yang sangat-sangat banyak. Jadi kalau anda kata nak anak-anak cucu kita cerdik ataupun kita sendiri, Ustazah, kami ni dah 70 tahun, 60 tahun dah. Kalau baca tu melantun balik tak keluar. Tak melantun ibu, jangan risau. Ibu baca je, pegang kat ubun-ubun. Allahumma faqihu fiddin wa aminna fi ta'wil. Okey, saya ulang lagi sekali. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimna fit ta'wil. Ya Allah, bagi aku kefahaman dalam agama dan ilmu dalam mentakwilkan. Takwil tu makna kata kita nak memperjelaskan sesuatu yang kusut. Dapat So itulah yang ketiga tadi. Dan yang keempat yang kita nak bincangkan sekarang adalah orang itu ibu, kalau betul Allah Ta'ala redha pada dia, dia akan dapat ketenangan dalam ujian. Nak tenang dalam ujian macam mana? Tenang tu ibu-ibu, kakak-kakak, bulatkan perkataan tenang. Tenang itu duduk dekat dalam istislam. Istislam ni, okey catat dulu, nanti saya terangkan. Nak eja macam mana? istislam. Istislam. Ataupun jawinya alif sin ta sin lam mim, istislam. Alif tu hamzah kat bawah. Dapat tak? Istislam. Kalau tak dapat ibu sebut Dapat ibu belakang okey? Dapat. Okey, istislam tu apa? Buat sama dengan dekat hujung tu, tulis itu penyerahan sepenuhnya. Kita serahkan diri kita sepenuhnya pada Allah Subhanahu Wa Taala, jadi tak ada benda yang kita nak risaukan. Bila berbeza pula kalau andai kata kita tak duduk pada istislam, apa yang berlaku? Allah Ta'ala uji kita dengan satu perkara. Kita akan mula rasa macam, Ya Allah, kenapa aku? Ya Allah, kenapa aku? Ya Allah, Ya Allah Tuhan aku, tak cukup lagi ke amal aku padamu, Ya Allah. Ya Allah Tuhan aku, kau tak nampak aku bangun tahajud pagi tadi, Ya Allah. Ya Allah, Quran yang aku baca 44 kali khatam dalam sebulan, tapi kenapa aku masih juga diuji? Itu adalah tanda-tanda orang yang tidak kenal macam mana Allah Ta'ala berdialog dengan hamba-hambanya. Itulah tanda-tandanya ibu-ibu. Kenapa kita sebut macam itu ibu? Sebab kalau kita sedar kita adalah seorang hamba, Allah Ta'ala itu Tuhan. Soalan saya, boleh ke tidak Allah Ta'ala nak buat sesuka hatinya pada kita? Boleh sayang oi, boleh je ibuku sayang, boleh. Allah Ta'ala tu Tuhan. Bila kita hamba, nak sebut bagi Allah Ta'ala nak buat apa-apa dalam hidup kita pun ikut Allah Ta'ala. Selayaknya Allah Ta'ala buat, caturkan hidup kita macam mana sekalipun. Tapi takut nanti timbul pula persoalan. Ustazah, kalau macam itu, kejam lah Allah Ta'ala, zalim lah Allah Ta'ala ni. Kenapa? Yelah, kenapa bagi benda yang kita tak suka? Tak ibu, Allah Ta'ala tu ibu, dia punya cerdik dia ibu, sangat-sangat cerdik dalam bijaksana ibu.
Allah Ta'ala uji kita ibu, kita jatuh dalam pangkuan Allah Ta'ala. Kalau kita takut, kita dalam dakapan kasih sayang Allah Ta'ala. Dan bila dalam keadaan macam mana sekalipun, kita tetap Allah Ta'ala tak pernah tinggalkan kita. Benda tu lah yang nak sebutkan dekat sini, perkara yang sangat-sangat kita perlu terapkan dalam minda kita, terapkan dalam hati kita. Bila mana kita bertuhan, tak ada apa yang kita nak takutkan. Sebab itulah orang yang sedar diri kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sedar Allah Taala tu adalah Tuhan, kita akan tenang dalam ujian. Tapi kalau andai kata ujian datang, kita masih rasa tak tenang, cuba ibu-ibu amalkan satu doa ni. Doa ni kalau boleh saya kongsikan, mudah saja. Dia sebenarnya ibu-ibu, sebaik-baik doa adalah doa yang kita baca dengan sepenuh hati kita. Tapi kalau ibu pernah dengar zikir ni, raditu billahi rabba wa bil islami dina, lagi wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Amalkan zikir tu setiap kali ibu rasa ujian sangat berat untuk ibu pikul. Kenapa ibu? Ini adalah antara amalan yang guru saya berikan juga. Nak sebutkan bagi, bila pernah sekali tu saya cakap kat guru saya kata, tuan, saya ni ujian saya bertubi-tubi. Rasa penat betul, tak dan bernafas. Ujian tak. Maka kata mursyid saya, dia gelak je. Dia kata apa? Macam mana kamu masih boleh rasa kesakitan ujian tu? Itulah guru bila dia nak mengajarkan kita ilmu hikmah. Last sekali, apa yang guru saya ajar pada saya adalah buat solat sunat 2 rakaat. Dalam sujud yang terakhir baca zikir yang saya kongsikan tadi. Penghayatannya macam mana? Ya Allah, ya Tuhan aku tak tahu kenapa kau uji aku macam ni ya Allah. Aku tak tahu kenapa aku rasa seteruk ini ya Allah. Aku tak tahu ya Allah kenapa aku rasa sesakit ini ya Allah. Tapi Engkau Tuhan ya Allah, aku hamba. Aku redha terhadap apa yang kau caturkan pada aku. Benda ni sangat penting ibu-ibu. Kenapa penting? Sebab zaman kita lah ni, zaman ibu-ibu mungkin selamat, zaman kami lah ni, zaman anak-anak cucu ibu-ibu, ramai antara kita yang tersekat dalam mental illness ataupun mental disorder, ataupun dalam bahasa Melayunya adalah penyakit berkaitan dengan mental. Dia kadang-kadang kalau kita di orang kampung ni, sakit apa tu? Entah gila kot. Gitulah bunyinya. Tapi dia iras. Kenapa berlaku macam gitu ibu? Sebab tidak duduk pada istislam, tidak duduk pada penyerahan total pada Allah Ta'ala, dan sebab ada salah adab dengan takdir Allah Ta'ala. Nak buat macam mana ibu-ibu? Ni adalah ilmu yang mungkin ibu-ibu boleh ajarkan juga kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, sahabat-sahabat kita, jiran-jiran kita. Kalau andai kata rasa tak okey ataupun rasa serabut, ibu pernah dengar anxiety? Pernah dengar depression? Pernah dengar bipolar? Pernah dengar bipolar tu kecederaan identiti. Sekejap jadi orang lain, sekejap jadi orang lain. Kenapa? Sebab dia tak redha. Kenapa dia hidup dalam karakter yang macam itu? Dia nak jadi orang lain. Maka apa yang ibu kena buat adalah ibu solat sunat taubat 2 rakaat ibu. Kemudian munajat akhir tu, solat sunat taubat 2 rakaat ni adalah ubat untuk kesihatan mental. Saya boleh kongsikan kenapa? Sebab saya adalah perunding cara kesihatan mental. Saya pemegang tauliah kesihatan mental Negeri 9. Maka banyak pasien-pasien saya yang saya ajar buat perkara ni je. Benda yang diorang kena buat adalah lepas solat sunat taubat, kemudian doa. Ya Allah, ya Tuhan aku mohon ampun sebab salah adab terima ujian daripadamu. Saya ulang. Ya Allah, ya Tuhan aku mohon ampun ya Allah sebab salah adab terima ujian daripadamu. Dah? Sempat tak tulis? Saya ulang lagi sekali. Ya Allah, aku mohon ampun sebab salah adab menerima ujian daripadamu. Apa yang? Orang yang sakit tu kena buat. Dan kalau anda kata kita muak kena buat ke tidak, boleh tolong buat. Tapi
kita buat untuk diri kita lah. Sebagai contoh, saya nak tanya, kalau anak kita marah-marah tak tentu hala, pukul-pukul anak bini dia ke, pukul laki dia ke, kita mak ni stres tak? Stres tu. Rasa macam serabut awak lah, bersepah lah anak aku jadi gini. Ya Allah. Maka kita boleh minta pada Allah Ta'ala sama juga dengan doanya. Kenapa? Takut-takut tu ujian untuk kita. Tu ujian untuk kita. Anak tu ujian untuk kita. Dan kita yang tak reda anak kita panggil macam itu. So kita boleh buat juga. Dan juga ibu kita, anak-anak kita pun boleh buat juga. Boleh dapat So selebihnya daripada tu serah kepada Allah Ta'ala. Kenapa perkara tu Ustazah? Perkara ni saya dah kaji banyak kali dah ibu. Kalau ibu belajar hadis 40, dalam hadis yang kedua, dalam matan arba'in ni hadis 40, hadis yang kedua, zata yaumin istana alaina rajulun syadidan bayad siap, menceritakan tentang pada satu hari datang kepada kami tengah duduk dalam keadaan macam gini, macam ibu-ibu duduk ni, tengah duduk dengan baginda Nabi. Tiba-tiba datang seorang lelaki. Lelaki tu rambut dia hitam sangat-sangat, baju dia putih sangat-sangat. Setiap antara kami ni tak ada seorang pun kenal lelaki tu. Diceritakan dalam satu hadis tu. Maka waktu tu disambungkan dekat dalam hadis tu, maka lelaki itu datang duduk depan Nabi, rukbatai ila rukbatai, lutut bertemu lutut, rapat ke hidung, rapat sangat-sangat. Sampai kan disebutkan dekat situ, la ya'rifuhu baina ahad, kami seorang pun tak kenal siapa lelaki yang mai tu. Maka lelaki itu datang jumpa Nabi, dia tanya, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad khabarkan aku tentang Islam. Maka Nabi menjawab, al-Islam wa anta syahadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus salat wa atiyaz zakah wa tasumu ramadhana wa tuhajji ilal baiti in istata'tu ilahi sabila. Nabi sebutkan apa? 5 rukun Islam. Lelaki tu kata apa? Sadaqta. Betul tu. Ibaratkan macam kita, orang tanya soalan ke ustaz ke ustazah, tiba-tiba ustazah dah jawab, betul. Memang tu jawapannya tu. Kan pelik tu. Memang pelik lah. Maka Sayyidina Umar kata apa? Fa'ajibnya lahu wa yas'aduhu wa saddiquhu. Kami pakat-pakat pelik. Siapa lelaki ni? Dah tanya Nabi, dia pula yang jawab. Cuma perkara yang saya nak highlightkan dekat sini adalah pada soalan yang kedua, lelaki itu tanya pada Rasulullah, ya Rasulullah khabarkan aku tentang iman. Dan pada matan yang terakhir yang kita baca adalah, iman itu adalah bila mana kamu terima takdir Allah Ta'ala, khairi wa syarri, baik dan juga buruk. Itulah iman. Soalan saya dekat sini ibu, kalau datang satu ujian yang kita tak suka benda tu berlaku, kalau kita tak suka dan kita memberontak, ya Allah kenapa aku, ya Allah Tuanku, orang sebelah tak kena uji pun elok je macam gitu, maka nak sebut dekat sini, kita dah cukup iman ke belum? Belum lagi. Belum lulus lagi iman kita. Sebab iman ni kena ada 2 benda. Kita terima benda baik dan juga benda buruk. Kalau andai kata baik je kita terima, buruk kita tak terima, 2 tolak 1 bukan sama dengan 1, tapi sama dengan kosong. Tak iman lagi kita. Boleh faham Sebab itulah ibu, kalau andai kata ada masalah berkaitan dengan penyakit mental, ataupun kita ada keradangan jiwa kita, ada perkara yang tak tenang pada diri kita, amalkan solat-solat taubat yang saya kongsikan tadi. Buat solat sunat taubat, minta ampun pada Allah Ta'ala sebab salah adab terima takdir dia. Dan kalau ibu-ibu nak tahu, tu juga adalah antara amalan saya. Setiap hari sebelum tidur, itulah amalannya. Kalau anda kata bangun tidur, celik mata, rasa macam belum jadi hamba yang terbaik lagi, saya akan solat sunat taubat, dan itulah doa saya. Buat je apa-apa. Dan antara perkara lain untuk hilangkan dosa kita tadi adalah untuk kita banyakkan khidmat kepada masyarakat. Banyakkan khidmat. Esok lusa kok surau An-Nur ni buat makan-makan ke, tolonglah basuh pinggan Sat, walaupun kita ni bendahari. Contoh gitu. Sebab perkara-perkara khidmat tu sangat bagus untuk kita sallallahu alaihi wasallam Muhammad, untuk kita sebut sangat bagus untuk kita bersihkan hati kita. Boleh Yang kelima, tanda yang kelima adalah ibu, tanda Allah Ta'ala redha pada kita ibu, Allah Ta'ala akan sibukkan kita dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Kalau anda kata ada orang ibu-ibu hidup dia sibuk sampai tak sempat nak balas chat ke WhatsApp,
Contoh gitulah. Dia kerja blutik ke orang je, contoh. Tapi nak bagi tahu je dekat sini, kalau kesibukan tu, kalau jadual hidup dia, kalau orang tu orang yang Allah Ta'ala redha, dia akan disibukkan dengan perkara-perkara yang baik-baik je, manfaat je. Sebab itulah kita pun diajar juga untuk doa. Doa kita apa? Doa kita adalah, ya Allah Tuhan aku, jadikanlah sibuk aku adalah sibuk yang menambah manfaat aku untuk Engkau ya Allah. Bukan sibuk aku kerana dunia aku. Boleh Kita pergi laju sikit. Yang keenam, tanda Allah Ta'ala redha pada kita adalah akhlak kita baik. Kita tak adalah suka bergaduh-gaduh dengan orang. Tak pun lalu dekat highway ada kereta menjadi nak masuk, kita pun mencucuk kereta tu. Contoh. Ataupun kita tengok pokok bunga orang macam lawa sikit. Rumah kita tak banyak pokok bunga. Kita pun pergi siram air tanah ke pokok dia. Contoh. Tu adalah tanda orang yang tak baik tu. Kena repair hati tu. Tak pun ibu-ibu nak tahu satu kisah. Saja nak gosip dengan ibu-ibu. Astaghfirullahalazim, macam gosip pula. Saya nak cerita sikit boleh tak? Ibu tahu tak? Oh boleh. Saya pernah satu hari tu ibu, saya mandikan jenazah seorang tok ni dekat area Baling. Saya tak boleh sebut satu kampung tu, takut ampuh kenal. Takut orang ni, kawan-kawan takut anak saudara. Sebab orang Kedah ni majoriti tok saudara ni lah 2 pupu lah, 3 pupu lah, 4 pupu lah, 5 pupu lah. Nak bagi tahu cerita ibu-ibu, waktu tu saya belajar dekat UiTM Tapah. Tiba-tiba saya dapat call, ada orang ni meninggal. Anak-anak tak ada untuk uruskan jenazah dia. Orang tu meninggal, makcik tu meninggal, umur dia 70 tahun. Sebenarnya saya bukanlah orang kampung tu pun. Tapi dia call saya sebab kebetulan dia teringat saya ni boleh mandikan jenazah. Umur saya waktu tu ibu tahu berapa? 18 tahun. 18 tahun aku mandikan jenazah orang pun aku tak kenal. Waktu saya pun pergilah kampung tu kat Kedah, dekat area Baling sana lah. Lepas tu bila saya datang tu, apa yang berlaku adalah jenazah dia tu ibu terbaring elok dekat atas katil lah. Anak-anak dia seorang tak ada ibu. Tahu gimana? Duduk kat belakang. Duduk kat belakang rumah menyembang. Saya sampaikan saya datang, saya tanyalah, minta maaf nak tanya mana anak dengan cucu dia? Oh kamilah anak cucu dia. Tapi duduk gelak-gelak belakang rumah. Saya waktu tu macam tu lah kan. Tapi takkan nak marah anak orang dah lah. Tok dia tengah meninggal. Tapi tak apalah, saya mandikan jenazah tu. Mungkin itulah bila kita jaga syariat Allah Ta'ala import saya daripada Tapah tu datang. Kenapa tu ibu? Nenek yang saya mandikan tu adalah orang yang sangat-sangat menjaga Quran. Umur dia 70 tahun, dia tak pernah lekang dari Quran. Dengan Quran saja. Hatta dia meninggal pun mulut dia terkumat kambing dengan Quran. Tapi benda yang menyedihkan hati saya adalah waktu tu saya tak tahulah saya ni hadimunan ke apa ke. Saya tengah jaga jenazah tu. Bila kita dah habis mandikan apa semua. Tapi waktu mandikan tu ibu banyak kulit dia tak cerah sangat. Saya rasa macam kulit mamak-mamak gitu kot. Lebih kurang gitulah kulit dia. Lepas tu rumah kayu rendah sikit tu. Bila rendah, bawah tu tak cerah. Gelap. Tapi bila saya mandikan jenazah dia tu, jenazah dia terkeluarkan cahaya. Saya mandikan tu dengan seorang tok Tok yang memang pemandi jenazah kat kampung tu. Cuma tok tu pun dah ketar-ketar dah, tak boleh nak angkat jenazah dah. Saya dah tolong angkatnya tu. Tapi nak bagi tahu, lepas kita kapankan, kita letak balik dekat atas tilam tu untuk anak-anak cucu tengok dan sebagainya. Saya berdiri betul-betul dekat sebelah kiri jenazah ibu. Tapi tak ada siapa, orang macam tak perasan saya. Ada seorang makcik tu tua juga, datang bawa tongkat, dia duduk depan jenazah tu, dia kata, mati juga mu. Saya waktu tu kan, nenek ni tak nampak aku kat sini ke? Kenapa dia cakap macam gitu dekat jenazah? Maka waktu tu saya pun, kita apalah, dah habis uruskan jenazah apa semua. Saya tanyalah dema, siapa nenek tu? Siapa nenek ujung tu? Maka ibu nak tahu tak siapa nenek tu? Kakak si mati. Kakak kepada si mati tu. Dan perkara tu bila saya tanya apa benda yang berlaku sebenarnya, rupa-rupanya waktu muda dulu kakak ni berkenan kat seorang lelaki. Tiba-tiba bapak dia nikah dengan adik. Jadi dendamnya lama. Sampai ketua, sampai 70 tahun. Tapi saya ingat sampai ke situ je. Saya ikut follow, memandangkan waktu tu saya tak dah halang Sabtu Ahad tak silap saya waktu tu. Jadi apa yang berlaku adalah saya perkara yang satu kes ni saya tak pernah cerita lagi. Kisah cerita pasal urukan jenazah saya pernah cerita.
Last sekali saya tak pernah cerita. Ibu nak tahu? Disebabkan malam tu berlaku histeria. Aku tak tahulah dia mau pakai saka tahap mana entah. Histeria tu satu rumah. Anak cucu dia 5 orang kena ni. Kena menyelak. Kita panggil menyelak kena histeria ha. Saya ni sudah. Mana satu aku nak berubat ni. Saya aim yang seorang tu je lah sebab budak tu kecil lagi. Yang lain semua seorang tu mengandung. Perut besar tapi duk hentak-hentak kepala kat dinding dan sebagainya. Maka yang kelakarnya makcik-makcik ni punyalah takut tangan saya pegang seorang sikit baju. Sebab ibu punya bayangkan punyalah seram malam tu. Kami duduk kat depan ruang tamu ni. Ada orang tua masuk kat belakang lapor. Memang semua orang nampak orang tua tu. Tak tahulah orang tua tu jin ke manusia ke tapi menakutkan lah. Nak jadikan cerita disebabkan histeria sampai ke malam tu saya pun stay lah dekat rumah tu. Dah tiba-tiba pula saya stay tidur kat rumah orang tu. Sebab semua orang takut nak balik. Sebab kan belah-belah Kota Baling tu kan gelap dekat Kelang Madek tu. Dekat Kelang Madek tu gelap sungguh. Jadi apa yang berlaku adalah esoknya tu kan dah tandam jenazah. Esok saya nak bagi penghormatan terakhir sebelum saya balik ke Tapang, saya pergi ziarah dia punya kubur. Ibu, batu nisan terbalik. Batu nisan terbalik, kesan dipijak. Saya ingat dendamnya tu sampai dekat urukan jenazah je, rupanya tak selesai lagi. Sampai arwah dah ditanamkan pun, batu nisan dipijak dan dekat atas kuburnya tu kesan-kesan tapak kaki. Lepas tu anak dia tu macam tak puas hati lah. Dia kata mesti tok dia yang pertama tu yang buat tu. Saya kata tak boleh tuduh orang kalau anda kata kita tak nampak bukti. Maka dia kata jom Ustazah kita pergi tengok rumah orang ni. Saya tu dah nak backup. Kenapa? Sebab ada kasut dekat depan rumah tok tu ada tanah merah. Kasut dia tu bukan pijak tanah merah sebab malam tu hujan. Jadi kita tahu memang kesan memijak tanah kubur tu. Tapi itulah dia perkara yang memang tak dah nak backup. Saya diam je lah, ikut koma lah nak bergaduh kan. Adik-beradik aku balik. Macam tu lah jadikan cerita. Tapi kenapa saya ceritakan perkara tu ibu-ibu? Sebab keluarga itu bukanlah keluarga yang biasa-biasa ibu-ibu. Tok-tok ayah nenek dia adalah imam masjid. Tok-tok nenek dia adalah geng-geng yang baca Quran. Rumah tu adalah rumah yang bila kampung nak buat keramaian, ramai-ramai datang rumah tu untuk baca Quran dan sebagainya. Tapi ibu bayangkan, inilah yang saya sebutkan sebagai orang yang tahu tapi tidak faham agama, akhirnya tidak mampu membentuk akhlak dia. Nampak tak? Kalau saya cerita macam tu ibu boleh faham kot no? Tapi jangan pergi baling cari no? Jangan pergi. Saya melarang sesiapa pergi baling untuk pergi cari siapa yang meninggal tu. Boleh kita ni masuk seronok cerita-cerita macam ni Tapi saya cerita sekadar untuk menambah kefahaman kita dalam apa yang kita bincangkan dan juga menambah faham bahawasanya penyakit hati tu boleh bawa kepada penyakit hati yang lain. Boleh Tapi persoalannya sekarang ibu-ibu, tadi kita dah tahu. Sekarang kita nak bincang kunci-kunci ke syurga, betul tak? Kita dah tahu syurga tu nikmat Allah yang paling besar. Dan kita dah tahu nak dapat nikmat yang paling besar kita kena dapat redha Allah Ta'ala. Nak dapat redha, tengok dulu ciri-ciri dia. Dah ada 6 ciri kita bincangkan tadi. Ciri yang pertama, mudah buat baik. Yang kedua, dosa terasa berat. Yang ketiga, diberi kefahaman dalam agama. Ni pun panjang lebar saya syarahkan. Yang keempat, tenang dalam ujian. Yang kelima, disibukkan dengan hal yang bermanfaat. Yang keenam, akhlak yang baik. Dan perkara yang kita nak highlightkan dekat sini adalah itu tanda-tanda sekarang ni macam mana kita nak buat supaya kita dapat Allah Ta'ala punya redha. Macam mana kita nak buat? Nak tak nak ibu, ada 10 ketaatan batin. Saya tak syarah, saya sebutkan saja insyaAllah. Sikit-sikit je saya syarah sebab tak dan. Yang 10 suku dah, kita habis setengah. Okey? Saya sebutkan je insyaAllah. Ada 10 ketaatan batin yang kita kena terapkan dalam diri kita. Benda ni kena praktis. Practice make perfect. Dalam bahasa kita adalah hang tak buat, hang tak dapat. Boleh faham? Kalau hang tak buat, hang tak dapat. Kena buat. Yang pertama ibu-ibu, wajib taubat. Itu adalah ketaatan dalam kebatinan. Wajib kita taubat. Dah? Kalau laju sangat saya cakap ibu beritahu Kau krem pula jari yang Ustazah ni dah lah baru datang. Sejam dia punya kuliah. Habis kejam apa jari-jari tu. Dah. Yang kedua ibu, khauf. Khauf tu adalah takut pada Allah. Kita kena salli ala Sayyidina Muhammad, kena
kena praktis kan, kena terapkan dalam diri kita satu perkara yang kita sebutkan sebagai rasa takut pada Allah Ta'ala. Dia terpulang ibu nak takut apa? Ibu nak takut Sani Ala Sayyidina Muhammad, takut kehilangan Allah Ta'ala ke? Nak takut siksaan Allah Ta'ala ke? Terpulang lah. Ibu pun nak takut yang mana satu? Jangan takut nak kembali pada Allah Ta'ala je. Sebab Allah Ta'ala tu ibu, kalau kita kenal Allah Ta'ala, ni sekarang ni kita rasa nak dekat dengan Allah Ta'ala. Dah dapat So tadi yang kedua adalah khauf, takut pada Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah roja'. Roja' nak eja macam mana? Rojim ain. Roja' ataupun dalam bahasa Melayu R-O-J-A, ada koma dekat atas. Roja'. Roja' tu maksudnya apa? Kembali hati pada Allah Ta'ala. Ya Allah, betul ya Allah, aku buat salah ya Allah, aku nak balik pada Engkau ya Allah. Ya Allah, betul ya Allah, aku ni sebenarnya dah tak tahu nak pergi mana, aku nak balik pada Engkau ya Allah. Ya Allah, betul ya Allah, aku ingkar ke, aku taat ke, tetap aku akan dikembalikan pada Engkau ya Allah. So kita sentiasa balikkan hati kita pada Allah Ta'ala. Boleh Itu yang ketiga. Yang keempat adalah zuhud. Zuhud tu apa? Zuhud tu ambil dunia sekadar perlu sahaja. Sebagai contoh, orang bagi kita tiga bakul jagung. Kita duduk kat rumah laki bini 2 orang je, maka ambil sekadar perlu 3 tongkol tu dah. Yang lain tu bagi kat jiran-jiran sebagai contoh. Jangan simpan sampai saya nak simpan nak bagi ayam saya makan, bagi kering. Terpulanglah kalau nak bagi ayam makan. Tapi jangan ambil melebihi apa yang kita perlu terhadap dunia. Boleh Itulah zuhud. Yang kelima adalah syukur. Kenapa kena syukur? Sebab Allah Ta'ala sebutkan, la in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna azaba lasyadid. Kalau hang syukur, aku tambah lagi. Tapi kalau hang tak bersyukur, azab aku sangat keras. So Allah Ta'ala nak tak nak, memang dia nak kita bersyukur. Boleh faham Kalau rasa rezeki tak cukup dalam bulan ni, syukur dengan apa yang ada. Nanti Allah Ta'ala mesti akan tambah. Boleh Yang keenam adalah ikhlas. Ikhlas tu apa? Ikhlas tu adalah kosong niat selain Allah Ta'ala. Kita tak nak yang lain, kita nak Allah Ta'ala je. Kita bukan nak orang gelar kita sebagai ahli surau, kita bukan nak orang gelar kita sebagai ahli yang pandai, kita bukan nak orang gelar kita orang baik-baik, tak. Kita nak jadi hamba Allah Ta'ala yang baik je. Boleh faham Kita nak Allah Ta'ala je, itulah ikhlas. Yang ketujuh adalah tawakal. Tawakal tu apa? Serah pada Allah Ta'ala. Sebelum kena serah, semasa kena serah, selepas pun kena serah pada Allah Ta'ala juga. Boleh Yang ke-8. Ke-8 tak? Yang ke-8 adalah mahabbah. Mahabbah tu tulis kat situ, cintakan Allah. Yang ke-8, mahabbah dalam kurungan cintakan Allah Ta'ala. Kenapa kena cintakan Allah? Sebab apa yang lagi sekali? Allah Ta'ala menjadikan kita, nak tak nak kita akan balik pada dia. Tapi benda yang sangat penting dekat sini adalah, sebab kalau bukan kerana Allah Ta'ala sayang pada kita, orang lain pun boleh jadi tak sayang pada kita. Sebab Allah Ta'ala tu lah sendiri adalah nak kata tunggak kepada kecintaan. Macam mana yang kita selalu zikir tu, Hasbi Rabbi. Ingat tak ibu? Macam mana zikir tu? Hasbi Rabbi Jalla Allah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Lepas tu, cinta manusia
Manusia mati cintakan bunga, bunga layu cintakan Allah, kekal abadi itulah dia, cinta hakiki. Saya dulu waktu awal-awal zikir, tapi tu dia punya munajat dia. Maksud dia, cukuplah Allah, Tuhan yang agung, tiada di hatiku selain Allah. Cahaya Muhammad, selawat atasnya, tiada Tuhan selain Allah. Belajar bercinta dengan Allah Ta'ala, ibu-ibu, kakak-kakak akan faham betapa nikmat mencintai Ar-Rahman. Waktu itulah baru kita sedar, ya Allah, ya Tuhan aku, wahai Tuhan yang amat besar kasih sayangnya, ya Allah, terima kasih sebab bagi aku rasa indahnya rasa berkasih sayang sesama hamba-hambamu, ya Allah. Boleh duduk dekat situ, belajar bercinta dengan Allah Ta'ala, kita tak akan rasa sunyi seorang-seorang. Bercinta dengan Allah Ta'ala, kita akan rasa cukup dalam setiap perjalanan kita. Boleh Dan yang ke-9 adalah redha dalam setiap percaturan Allah Ta'ala. Redha ni makna kata ta'a. Tapi saya ada soalan. Kalau kita redha pada Allah Ta'ala, boleh teriak tak? Boleh tak? Oh, boleh. Boleh, betul dah tu, boleh. Tulis juga kan nota. Boleh nak teriak. Boleh, tak ada masalah. Teriak tu bukan bererti kita ni tak redha. Teriak tu maknanya kata kita ni adalah manusia. Jadi ibu-ibu, kalau rasa beban penuh dalam dada, nangis je, jangan tahan-tahan. Kalau ibu-ibu memang dah tak ada dah bahu untuk ibu bersandar, ibu jangan risau, ibu masih ada sejadah untuk ibu bersujud. Dan inilah sujud yang paling romantik. Kenapa paling romantik? Sebab kita bisik dekat lantai tapi dia dengar dekat langit. Itulah perkara yang sangat-sangat indah yang kita kena pegang selalu. Boleh dapat teriak. Jangan duk tahan-tahan. Termasuk lelaki ataupun termasuk yang perempuan. Kalau hang rasa, andai kata kita rasa macam beban sangat, berat sangat apa yang kita rasa dalam hati kita, lepaskan, tak ada masalah. Lepas menangis, pergi tidur. Sebab apa? Tak ni sungguh. Ibu dah senyum kat saya dah. Ustazah ni biar betul saya aku tidur kat ni. Tak, sungguh. Ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran, selepas orang tu menangis, dia akan rasa mengantuk. Itulah tanda kasih sayang Allah Ta'ala. Itulah tandanya. Allah Ta'ala nak bagi kita rehat. Bangun tidur kita ingat tak apa kita sedih, dah kurang sikit sedih tu. Boleh? Lepas ni nangis. Tapi ibu-ibu kena ada masa lah, kena ada timeline tu, jangka masa. Ibu nak nangis berapa lama? Sebab masing-masing tadi saya tanya umur 70, umur 60, mesti banyak benda yang sedih dalam diri kita, dalam hidup kita kan. Ibu ambil lah yang 70 tu, mungkin boleh ambil 7 hari. Dia bukan 7 hari mencintaimu, 7 hari aku menangis kerana mu. Macam tu. Nangis, puas-puas nangis. Tapi pastikan ibu, selepas 7 hari dah tak ada lagi dah rasa dendam ataupun rasa sedih dalam dada. Boleh? Lepaskan sungguh-sungguh. Okey? Biar kita hidup dengan tenang, biar kita rasa syurga ni pada awal-awal. Boleh Dan yang ke-10 adalah, terakhir adalah ingat mati. Sudah. Kenapa kena ingat mati pula ni? Kena ingat mati. Kalau kita tak ingat mati, kita akan buat apa? Kita akan duduk dalam kelalaian. Kita kena ingat mati. Mati itu adalah pemutus kelazatan. Tapi bagi orang yang ada kecintaan dalam hati daripada Tuhan, dia akan menunggu-nunggu bila nak mati ni. Bila nak mati. Sebab tu kadang-kadang tu saya pesan pada murid-murid saya akan bawa ke apa? Kamu boleh doakan saya keberkatan umur, tapi tolong jangan sesekali doakan saya umur panjang. Sebab kamu tak faham betapa sakitnya dendam rindu pada Allah Ta'ala untuk rasa cepat-cepat nak jumpa Allah Ta'ala. Kalau tak kerana Allah Ta'ala pun saya tak main sebagai kedah ni. Tapi sebab cinta Allah Ta'ala tu ibu. Sebab cinta pada Allah Ta'ala tu sangat-sangat menarik. Dan sebabkan saya mencintai Allah Ta'ala dan saya juga mencintai kematian. Sebab tu daripada awal tadi saya sebutkan, jangan penuh mencela sebuah kematian, tapi rindulah untuk bertemu dengan Tuhan.
Kematian tu nak tak nak dia adalah pintu. Tapi Ustazah, kalau kita ni tak banyak amal macam mana? Tak apa. Buat je semampu kita, serahkan pada Allah Ta'ala. Sebab ibu kena ingat, kita masuk syurga bukan sebab amalan kita. Kita masuk syurga sebab rahmat Allah Ta'ala. Nampak tak? Ustazah kita pun boleh sebut ke depan ni. Tapi nak sebut bagi, janganlah pula balik ni semua tak solat dah. Sebab apa? Bang, tadi kan Ustazah yang pesan kan, kita ni masuk syurga sebab rahmat, bukan sebab amalan. Dia tak payah buat amalan. Janganlah gitu. Ini tanda-tanda kena berhenti dah. Sebenarnya saya jawab soalan dekat TikTok sekejap. Satu soalan yang saya nampak tadi. Dia kata macam mana nak dapat rahmat Allah Ta'ala, macam mana nak dapat cinta Allah Ta'ala? Redha dengan apa yang Allah Ta'ala bagi pada kamu, Allah Ta'ala akan mencintai kamu. Dan bila Allah Ta'ala mencintai kita, Allah Ta'ala akan ilhamkan kepada seluruh makhluk untuk juga mencintai kita. Dapat makhluk tu bukan berarti manusia je. Dah, Allah Ta'ala tu kaya. Kalau manusia je makhluk Allah Ta'ala, tak cukup kaya nak Allah Ta'ala. Nak sebut bagi, Allah Ta'ala tu sangat-sangat kaya, makhluk dia banyak sangat-sangat. Boleh Dan last but not least, akhir sekali perkara yang saya nak ibu-ibu dobitkan pada kita adalah tentang akhiratkan dunia kamu. Ayatnya adalah akhiratkan dunia kita. Akhiratkan dunia kita, nescaya kita dapat rasa syurga tu walaupun masih kat dunia. Akhiratkan dunia kita, nescaya kita akan dapat rasa syurga itu walaupun kita masih dekat dunia. Boleh matikan diri sebelum mati, betul? Okay. Tengok kuliah pun boleh menangis. Kenapa kita menangis? Tapi sajalah saya nak sebut, manakah kakak kita dah sebutkan berkenaan dengan tangisan kan. Ibu nak tahu satu tak? Tangisan kerana Allah Ta'ala tu dia hebat. Dalam kitab Sairus Salikin disebutkan tentang tangisan kerana Allah Ta'ala itu dapat memadamkan api neraka. Kalau ibu-ibu takut dibakar api neraka, ibu-ibu banyakkan nangis kerana takut pada Allah Ta'ala. Banyakkan nangis kerana Allah Ta'ala. Boleh dapat Boleh faham Okay. Saya recap balik. Maka hari ni kita dah belajar satu ilmu yang Allah Ta'ala bagi pada kita tentang kunci pintu ke syurga. Syurga tu kita dah tahu dah, nikmat yang paling besar daripada Allah Ta'ala. In order nak dapat syurga, kena dapat redha Allah Ta'ala. Tanda orang tu Allah Ta'ala redha pada orang tu ada 6. Yang pertama tadi, mudah dia nak buat baik, dosa rasa berat nak buat, faham pada agama, tenang dalam ujian. Kemudian disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat dan akhlak dia baik. Tapi nak dapat ke 6 tanda dalam diri kita tu macam mana? Nak tak nak kena praktis 10 perkara. 10 perkara tu adalah taubat. Yang kedua adalah very good, takut pada Allah Ta'ala. Yang ketiga, rojak. Rojak tu mana kata? Kembali hati pada Allah Ta'ala. Very good. Yang keempat, zuhud. Yang kelima, syukur. Yang keenam, ikhlas. Sangat bagus. Yang ketujuh, tawakal. Tawakal kena sebelum ke, semasa ke, selepas? Sentiasa. Bagus sangat ibu-ibu. Masya Allah. Yang ke-8, mahabbah. Mahabbah tu apa? Cintakan Allah Ta'ala. Yang ke-9, redha. Kalau kita redha percaturan Allah Ta'ala, boleh teriak ke tidak? Boleh. Nak tarik-tarik rambut boleh ke tidak? Oh, boleh juga. Jangan nak sampai tarik rambut. Seram dah saya ni. Ya Allah. Macam gitu kan. Rambut tu daripada pendek jadi panjang. Buat apa ni? Sebab Ustazah kata boleh tarik rambut. Tarik habis rambut tu. Okey, janganlah gitu. Okey. Boleh teriak. Jangan tarik rambut je. Okey. Jangan pukul-pukul diri. Pukul-pukul dinding. Hentak-hentak balik kat dinding. Tak nak buat. Okey. Kemudian yang ke-10 adalah
Ingat mati. Kenapa kena ingat mati? Oh sudah. Ustazah kan suruh tadi. Macam tu. Dok, ingat mati ni supaya hati kita tak lalai sangat. Kalau kita tak ingat kita ni nak meninggal, itu yang tu nasib baik. Tadi tok-tok kita tadi bawa motor tu ingat nak mati tu datang surau. Kalau dok demo wheeling entah-entah pergi pekan tu. Pergi naik apa. Tengok tajuk depan tu terapung gitu kan. Tu tanda-tanda orang yang tak ingat pada Allah Taala tu. Tapi sebab saya nampak tadi tayar tu cecah atas tar tu. Tu tanda-tanda tu ingat Allah Taala tinggi tu. Okey boleh jadi wallahu alam ibu-ibu dirahmati Allah Taala sekalian. Maka ingat pesan saya daripada guru saya juga, akhiratkan segala dunia kita. Nak akhiratkan dunia kita macam mana? Tandanya adalah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, setiap apa yang kita buat kerana Allah Taala. Kita nak menoleh kepada kanan kerana Allah Taala. Nak toleh ke kiri, pandang kerana Allah Ta'ala. Nak duduk, nak buat apa, nak masak, pastikan perkara tu, ya Allah Tuhan aku, sebab engkau reda aku buat ya Allah. Sebab engkau reda. Walau dekat mana sekalipun Allah Ta'ala letakkan kita. Ada orang Allah Ta'ala letak dekat bahagian ni. Saya fokus pada wanita-wanita je lah Ada orang, ibu-ibu Allah Ta'ala takdirkan kita ni jadi suri rumah. Seronok ke tidak jadi suri rumah? Seronok? Oh, ini betul-betul passion apa dia? Oh reda je lah. Dia punya seronok tu saya ingat betul-betul seronok. Rupa-rupanya reda je lah Sasa. Nak buat apa lagi? Ibu nak tahu tak, suri rumah penat tau. Suri rumah penat. Orang yang bekerja dia kerja 8 sampai 5. Tapi suri rumah kerja 24 jam. Itu bukan suri rumah, itu adalah manager rumah tangga. Balik lagi bagi tahu suami. Saya sebenarnya bukan suri rumah. Ustazah yang cakap saya ni manager rumah tangga. Sila dengar cakap saya. Macam tu. Sebab apa tahu ibu? Saya ingat kalau Ustazah saya dia cakap apa tahu? Allah Ta'ala jadikan kaum lelaki ni untuk mentadbir bumi, muka bumi. Tapi Allah Ta'ala jadikan kaum wanita untuk mentadbir kaum lelaki. Sebab lelaki ni kepala. Perempuan tu kaum wanita yang apa? Bahagian apa? Leher. Kalau leher tak pusing, dia boleh pusing ke tidak? Tak boleh. Kepala tetap pun ikut leher juga. Jadi sebab itulah nak cari bini, cari elok-elok sikit. Tapi Alhamdulillah depan saya tok-tok ibu-ibu ni maestri yang super punya. Betul tak? Alhamdulillah, Masya Allah. Boleh tapi banyak kan jadikan akhiratkan dunia kita insya-Allah. Walaupun bawa motor, walaupun masak, walaupun infak, walaupun apa-apa sahaja yang kita buat, maka dekatkan diri kepada Allah Ta'ala, qasatkan, niatkan kerana Allah Ta'ala. Boleh Okay, ada soalan ke? Tak ada Okay, wallahu alam, kita baca doa sikit boleh? Okay, wallahu alam. InsyaAllah kita tangguh kelas kita doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'mahika fi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Allahumma fili dhunubi, Allahumma fili dhunubi, Allahumma fili dhunubi wa li walidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, wahai Tuhan yang maha baik ya Allah, wahai Tuhan yang maha sempurna ya Allah, wahai Tuhan yang maha mulia ya Allah, wahai Tuhan pemilik kemuliaan yang tiada satu pun ya Allah yang lebih mulia daripadamu ya Allah, wahai Tuhan yang maha bijaksana ya Allah, wahai Tuhan pemilik kasih sayang dan pemilik kerinduan ya Allah. Salawat serta salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibu ayah kami ya Allah, sahabat-sahabat kami, guru-guru kami ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji-puji hanya untukmu ya Allah. Terima kasih ya Allah, kumpulkan kami dalam majlis yang baik ya Allah, bersama hamba-hambamu yang baik ya Allah, pada waktu yang baik, pada tempat yang baik ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jika bukan kerana-Mu ya Allah, jika bukan daripadamu ya Allah, maka kebaikan itu tidak akan singgah dalam hidup kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau rahmatilah ya Allah umur ibu-ibu di hadapanku ya Allah. Kau rahmatilah ya Allah, Kau terimalah segala taubat-taubat mereka ya Allah. Kau terimalah ya Allah segala amal-amal mereka ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, sesungguhnya ada di kalangan kami yang sedang sakit ya Allah, maka angkatlah kesakitan tu ya Allah, berikanlah kesembuhan, berikanlah kenyamanan ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ada di antara kami ya Allah yang sedang berusaha keluar daripada segala permasalahan ya Allah, maka bantulah mereka menemui jalan keluar ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, ada di antara kami yang hancur hatinya kerana dunia ya Allah, maka peluklah erat hati mereka sehingga mereka mampu berjalan kerana-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, selamatkanlah kami daripada kejahatan diri kami ya Allah, selamatkanlah kami daripada kejahatan lisan kami ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah daripada kejahatan diri kami sehingga menjemput kemurkaan-Mu ya Allah.
ربنا عليك توكلنا وعليك أنبنا وعليك المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya.